Apakah hukum menyeksa binatang? Hukumnya haram. Binatang haram. Walaupun binatang yang sunat bunuh. Contohnya, apa benda ni? Tikus yang merosakkan. Tikus yang tidak merosakkan harta benda tak sunat bunuh. Macam hamster, tikus juga. Itu tak sunat bunuh. Dia bukan perosak. Maksud dalam hadis tu adalah tikus itu ini merosakkan harta benda. Okey? Sunat bunuh. Walaupun sunat bunuh, haram kita dera. Apatah lagi yang tak boleh kita bunuh. Yang Nabi benarkan bunuh pun tak boleh dera. Nabi kata, iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh, maka hendaklah bunuh itu dengan kelakuan yang baik. Maknanya kalau dalam hadis tentang cicak dalam Sunan Tirmizi, siapa yang sekali pukul mati cicak 100 pahala. Maknanya pukul yang sekali saja biar mati. Dan pahala itu berkurang dengan sebab bertambah jumlah pukulan. Okey, bermakna pau katok sekali biar mati selalu. Tu pahala dapat banyak. Okey, maksudnya jangan kita seksa dia. Itu yang sunat bunuh. Kerana apa? Kerana berok mengotorkan rumah orang. Dia boleh tikus dia bakar. Haram. Okey, dia boleh tikus masuk dalam perakat. Dalam perakat kan ada perakat tikus jari. Terletak tutup. Dia pun letak atas latar, atas tanah. Dia buat pelita 2 tin depan. Lilih api. Dia cuah pakai ceruk atas tikus. Dia buka pintu. Tikus tu sejuk lepas tu, tembus lari tau. Lalu dak kot pelita dia. Nyala tau. Nyala, bau. Nampak? Dia panggil bunga api masuk kampung. Bakar lah, pom. Nyala kawan tu. Sampai mati, tak tahu mati kat mana. Dosa besar. Nampak? Kerana haram membakar binatang. Yang membakar makhluk hanya Allah di akhirat sana.